Okey, dalam video kali ni kita nak bercakap pasal sebuah filem yang menggandingkan Sharifah Danish, terserah aku, yang muka dia memang menakutkan gila, dengan pelakon horror yang kita kenal iaitu Luna Maya. Okey, dalam ni ialah sebuah filem yang bagi aku straightforward, simple, aku tak tahu. Ataupun mungkin filem ni terlalu art berat untuk sebuah filem horror. Tapi kita akan bercakap pasal filem Jalan Pulang, sebuah filem horror tahun 2025 yang mana aku tengok tahun ni Luna Maya dah ada dalam 3 tak silap aku filem horror kan. Okey, kita akan bercakap pasal filem Jalan Pulang ni, tapi sebelum tu kita intro. Baik, Jalan Pulang adalah sebuah filem yang bagi aku straightforward. Okey, filem ni adalah sebuah filem yang berkisar pasal seorang ibu yang mana mempunyai anak. Anak dia ni memang sering kerasukan, dan kerasukan dia bukan calang-calang lah. Setiap kali dia rasuk memang ada yang akan mati. Dalam filem ni awal dia bermula dengan kerasukan dekat sekolah, di mana anak dia ni telah menikam banyak kawan-kawan dia lah, pelajar-pelajar sekolah. So disebabkan oleh pesan si suami dia yang juga dibunuh oleh anak ni. Okay, so dia minta isteri dia ni untuk ubatkan anak dia. Okay, so bermulalah perjalanan si ibu ni, Nakuna Luna Maya ni, untuk mencari bomba-bomba terhandal dekat Indonesia sana. Okay, untuk membuang jin-jin yang berada dekat dalam badan anak dia ni. Benda ni dia sebenarnya berkait dengan keturunan dia juga. Nah, dekat ujung tu dia reveal lah. Okay, kenapa? Tapi bagi aku movie ni is just like koleksi ritual-ritual mengarut yang bagi aku tak begitu dekat dengan kita lah. Aku okay kalau kata filem ni nak cerita pasal nak buang hantu, but when we look at the whole movie, when I look at the whole movie, aku nampak filem ni banyak sangat ritual-ritual yang bagi aku tak relatable dengan kita punya religion, tak relatable dengan mana-mana religion sekalipun. So lebih kepada rekayasa lah, rekaan apa semua. Dia jadi macam mengarut lah. Okay. So filem ni pun ada gore and violence juga. Gore and violence tu bagus, tapi dia tak adapt well lah dengan the whole story. Sebab story filem ni pun dia dah bermula dekat tengah-tengah. Sebab filem ni hanyalah sebuah cerita yang berkisar pasal ibu dia nak settlekan anak dia ni supaya jin tu keluar. It's very straightforward punya movie. So apa yang berlaku sebelum tu apa semua akan diceritakan dalam flashback lah. Aku ingatkan Luna Maya akan tampilkan performance yang bagus, sebab dalam filem ni memang karakter centric lah. Filem ni memang fokus kepada watak ibu, sebab ibu ni dia memang satu watak yang sepatutnya kuat, sebab dia ialah watak yang memberi women empowerment. Anak-anak dia pun dalam ni, walaupun ada seorang anak lelaki, yang jadi tunggal fokus dia tu pun adalah anak perempuan. So sepatutnya filem ni should highlight women empowerment tu dengan sangat-sangat bagus lah. Tapi sayangnya for me, ending filem ni pun macam nothing special. They just like tak ada apa-apa sangat. So bila aku tengok keseluruhan filem ni, dia macam entah apa-apa, macam tak begitu memberi impact lah bila filem ni habis. Dah lah ritual-ritual pun entah apa-apa, mengarut-mengarut kan. So aku macam sampai ke hujung aku macam aduh, apa hal ni kan. Padahal movie ni sepatutnya jadi bagus, jadi fokus kepada orang kata apa, untuk kuatkan message women empowerment tu. Sebab Luna Maya should carry dia punya karakter dengan sangat-sangat kuat lah. Sebab filem ni adalah tentang ibu yang nak protect anak dia. Tapi benda tu aku tak nampak. Dan in the end, bila apa yang terjadi dekat Luna Maya dekat ujung filem ni hanyalah sebuah ending yang bagi aku very simple, very tak emotional, dan sangat-sangat mengecewakan lah. Okay, dan aku rasa movie ni aku bagi 2 bintang sahaja. Antara movie buruk jugalah lakonan Luna Maya. So kalau siapa-siapa yang nak tonton, go on watch it and on Netflix. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.